Okey. Hari ni hari Sabtu. Berapa hari bulan hari ni? Dua hari bulan kita nak menuju ke rumah tunang adik di Kemaman, Terengganu. Ni kawasan kita menginap dekat Holiday Villa di Cerating, Pahang. So kalau misalkan tu tengok belah sini, tengok pemandangan kolam dia memang cantik. So kebanyakan kita punya ahli-ahli keluarga ada sebanyak lebih kurang dalam berapa yang? Dalam 13 kereta. Ada ke dalam 70 orang? Lebih kurang lah. Lebih kurang ada dalam 70 orang. Semua menginap dekat Holiday Villa ni lah. Tempat ni bagus. Pasal kalau kita tengok kawasan dia luas. Kolam dia pun banyak. Yang tadi tu, kolam tadi kita tengok tu, itu adalah kolam untuk dewasa. Kanak-kanak dia ada dekat bahagian bangunan utama. Okay, yang ini kalau tengok aku naikkan drone daripada arah pantai menuju ke hotel lah. Ini adalah kawasan kolam utama. Budak-budak banyak main kat sini. Jadi kita punya timing dalam jam 2.45 kita perlu bergerak ke rumah tunang perempuan. Jangkaan dalam pukul 3.20 ke 3.30 akan sampai. Jadi ini antara kita punya jemaah-jemaah daripada Melaka. Jadi Mak nak interview Mak sikit. Mana Mak punya menantu harapan? Menantu harapan dalam kereta. Dah tak sabar-sabar nak dapat miras baru. Miras baru ke ataupun dia nak cari calon baru? Oops. Saya dah ready ni nak makan. Okey, ini pengantin baru. Malam tadi dia masuk awal. Saya dah lama posting ni, nampak? Lama posting bau dia ambil gambar. Jadi ucapan pengantin kepada bakal pengantin. Wah. Dah adik. Semoga berbahagia ni. Hingga kencana. Belum bahagia lagi, belum kahwin. Baru tunang. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Hari ini Amin. dan seterusnya. Jangan banyak makan gula, manis sangat tu. Jadi kita nanti nak berkumpul dekat depan untuk kita nak bergambar ramai-ramai. Hey, Mr. Johnny, where is your shirt? Mr. Johnny? Dari Melaka ke rumah Pak Sajat. Singgah sebentar di Kemaman. Kami datang membawa hajat untuk menyuntik bunga di taman. Masih tak salah ke? Aku dua-dua pun okey. Tak prepare lagi. Macam dia dah prepare. Sebab kita bermuka ahli pantun. Kita ahli straight to the point. Cantik. Kenapa tak diberitahu awal? Jadi sebenarnya itulah tujuan dan Sajat Tuan Mahdi ni. Jadi bagi pihak tadi juga tak ada. Aku juga. Alhamdulillah. Jadi boleh saya celah sikit. Okey. Sebelum kita mulakan perbincangan, saya nak beritahu sekarang. Dia tak sekiranya juga lah. Ya. Kita ni sebelum hidup, sebelum ada, kita tak ada. Lepas tu kita ada. Kita ada dilahirkan oleh ibu kita. Jadi sebab itu, masa kita dilahirkan, Allah telah meniup roh jasad bayi yang dilahirkan. Jadi semasa itu juga Allah telah menentukan 3 perkara. Rezeki dia, jodoh dia dan ajal dia. Jadi masa tu belum ditetapkan. Masa ditetapkan itu berbeza-beza. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat.
Itu yang kami nak tahu lah pihak sana. Setuju ke tidak? Alhamdulillah. Dia dah bincang berdua, tapi mungkin kita dah biasa semua. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Lagi tentukan tarikh. So kita pun nak tahu juga. Hari dia tu, itu Ain ada bilang lah. Katanya akan diadakan pada 31 hari bulan 10. 31 bulan 10 31 tahun ni. tahun ni. Baik, dia tu 31 hari bulan 10 banyak tahun atau tahun-tahun ni. Setiap masa kita lengkap lah. Ya. 31 hari bulan 10 Alhamdulillah. Ada lagi nasi dagang. Mantap lah. Mantap. Oh, akok lagi. Mantap lah. Ada akok. Lepas tu ada apa? Mie apa? Akok. ni apa lagi? Nasi dagang. Ni tapai. Oh, nice. Soto. Saya daya je. Sedap. Alhamdulillah. Okey, sekejap Kita jangan makan dulu. Saya nak ambil order. Order apa? Watak semalam sambung hari ni. Oh, yang penting jangan 1 jam Jangan 1 jam. Pagi tadi kena juga Kan? Jangan ramai-ramai. Ramai-ramai. Kalau bawa mana tempat lain? Baru. Tempat yang kurang lah. Ada rasa lagi? Langsung. Tapi kalau kau rasa nak, jangan ambil sini merah je. Nampak macam menyelerakan masing-masing Lain macam mantap Ni baru first trip kan? Baru nasi dagang first trip kan? Kucing lompat tak lepas pun. Oh, baik lalu lah. Memang Sebab kucing tu kaki pendek. Okey. dah. Zara Okey dah, jom. Beratur tu. Tu, batu belakang, ikut sini. Batu pergi belakang. Tu sini. Sini batu pergi sana. Batu. Tadi kata siapa yang ni? Dah adik ke? Dah adik. Tak, dia dah sampai ke? Oh. Cantik pun. Kita ambil makanan dulu, nanti kita cari tempat yang mana. Layan diri. Layan sendiri ke layan diri? Layan. Boleh.
adik eh? Satu, dua, tiga, empat dah. Okey, Kan? cukup. Okey.